Ini ialah item 5 dinar yang mana saya beli dulu ketika tahun 2020. Harga masa tu lebih kurang 5,500 dengan niat untuk saya gunakan sebagai dana untuk saya pergi umrah. Pada tahun ini, 5 dinar yang sama telah pun meningkat harganya daripada 5,500, tahun lepas jadi 7,800, tahun ini tahun keemasan, tahun kenaikan harga emas dan juga tahun keuntungan bagi orang yang mula simpan emas dan juga orang yang ada emas. 5 dinar yang sama seperti ini telah pun meningkat harga kepada 11,400. Kalau saya jual pada hari ini, sah-sahlah saya akan dapat untung sebab dulu beli 5,500, sekarang dah 11,400. Tetapi saya tidak akan jual lagi emas ini sebab apa? Saya nak tunggu lagi untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak dan terutamanya saya nak capai matlamat saya 5 dinar ini ialah untuk pergi umrah dengan 5 dinar. Dulu masa mula-mula nak simpan emas tahun 2020, saya pun rasa 5 dinar macam ni mahal betul, 5,500. Tetapi pada hari ini, harga yang saya rasa mahal dulu telah pun menjadi murah. Anda yang baru nak bermula pada hari ini, memanglah rasa mahal 1 gram 540. Tapi cuba fikir, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, harga yang mahal pada hari ini akan dianggap murah pada suatu hari nanti. Tak mula sampai bila-bila anda tak akan ada. Tekan butang sign up di profil saya untuk belajar macam mana untuk mula simpan emas dan saya boleh ajar satu persatu sehinggalah anda dapat emas fizikal di tangan macam ni.